أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث والتارك لدينه المفارق للجماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam berserta dengan ahli jawatan kuasa dan pengurusan masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, hadiri dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat terbesar ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan begitu juga dengan nikmat masa dan kelapangan yang kita bersama dalam majlis pada malam ni, kerana kita kena berusaha untuk berada dalam sekurang-kurangnya kategori 7 yang berada di bawah naungan arsy Allah, yang disebut sab'atul yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Antaranya ialah yang disebut wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, bermakna sentiasa menjadikan masjid destinasi utama dia. Nabi SAW bila balik pada musafir, dia pergi masjid dulu, baru balik ke rumah. Kata tak apalah, masjid Nabi, rumah Nabi sebelah masjid, tapi itulah yang dia ajar kepada kita, masjid dulu, register dulu masjid, baru balik ke rumah. Mudah-mudahan di sana ada barakah. Jadi orang yang berada di masjid sentiasa mendapat doa daripada malaikat. Banyak doa malaikat di masjid itu. Dan orang yang duduk menunggu solat,
satu solat dengan solat satu lagi diberi pahala seumpama orang mengerjakan solat. Kita nak tunggu isyak, duduk maghrib ni seumpama kita sedang mengerjakan solat dari segi ganjarannya. Okey. Dan sentiasa didoakan oleh malaikat. Tambah pula dengan majlis ilmu, dihadiri oleh malaikat yang ramai mendoakan untuk kita. Jadi ini perlu dijadikan budaya kepada kita supaya maghrib isyak ni adalah untuk khusyuk, duduk di masjid, menuntut ilmu, zikrullah, seumpama lagi kerana kita mendapat kelebihan yang banyak. Lebih-lebih lagi orang yang solat di masjid isyak dan subuh, lagilah dapat pahala mengerjakan solat malam, menghidupkan malam. Jadi banyak kelebihan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di atas nikmat tersebut. Jadi dalam kesempatan pada malam ni kita sambung perbincangan kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, iaitu dosa besar yang ke-22, merompak, ataupun dalam muka surat 107 kitab terbitan Telaga Biru. Jadi tajuk ni sebenarnya sudah adalah kita kata kesinambungan daripada tajuk lepas, mencuri. Mencuri dan merompak ni sama ya, masuk dalam hukum hudud, cuma ada sedikit perbezaan, itu je. Okey, kalaulah mencuri ni dipotong tangan, okey, merompak sebab dia ganas sikit, sebab dia kasar sikit, jadi kasar jugalah, dipotong tangan dan kaki. Okey, sekiranya melibatkan mana banyak perkara, kecederaan dan sebagainya lagi, ataupun mungkin boleh membawa kepada hukuman bunuh, kerana merompak ini dengan kekasaran yang berlaku menyebabkan berlaku pembunuhan. Itu dari segi perbezaan, Okey, sudah pasti dia adalah dosa yang sangat besar kerana dia melibatkan maqasid syariah. 5 yang telah kita bahas. 5 ni kalau terancam, hidup kita susah. 5 ni kalau rosak, sengsara kita. Yang kelima ialah harta. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat maruah dan nasab, yang kelima harta. Okey, jadi 5 ni kena jaga. Huru-hara 5 ni kita pun menderita huru-hara. Sebab itulah hukumannya keras, hudud memang nampak keras. Sebab nak jaga maslahah, keharmonian, keamanan, ketenteraman masyarakat dan negara. Sebab itulah kalau dosanya, dosa bekas sekadar dosa besar, dosa yang sangat besar kerana kesannya sangat buruk. Jadi termasuklah merompak. Jadi kita bahas sedikit pada malam ini tentang merompak dan sedikit maklumat hukum berkaitan dengan merompak dan seumpama lagi. Okey, yang pertama, jadi merompak ini kalau dalam istilah Arab disebut iaitu al-hirabah, yuharibu. Harabah ni merujuk harbun, perang. Maknanya kalau jenis curi orang tak tahu. Okey, sebagaimana sebelum ni kita beri takrif curi ialah dia ambil tanpa pengetahuan, bukan hak dia, itu mencuri. Tapi merompak mungkin depan-depan dia ambil, tapi dalam keadaan kekerasan, ada kekerasan. Itu beza sikit merompak. Okey, jadi disebut hirabah. Harabah ialah serang. Okey, maknanya dalam bentuk penyerangan. Maka lanun yang maknanya mengambil harta, itu kita boleh masuk merompak. Orang yang meragut juga boleh masuk dalam kategori merompak. Sebab apa? Sebab dia ragu, dia tendang kawan tu, jadi kekerasan. Maka pasti hukumannya juga pasti keras. Jadi maksud merompak iaitu al-hirabah, iaitu mengambil harta orang lain secara paksa. Paksa dengan cara kekerasan ataupun ancaman. Biasanya berlaku di tempat awam, rokok bank kan, tempat awam. Okey, ataupun mana rompakan yang bersenjata, ataupun kawasan terpencil dan melibatkan ancaman nyawa, kecederaan dan ketakutan umum. Ini merompak. Okey, mencuri diambil dalam keadaan orang tu tak tahu. Ayat ni diambil dalam keadaan kekerasan, paksa, dan orang tu tahulah sebab dia berhadapan secara langsung. Hirabah dikenali sebagai hirabah, diambil daripada kalimah
harbun ni perang, memerangi. Okey, ataupun disebut qat'ut tariq. Okey, iaitu qat'ut tariq ialah perompak jalanan. Dia tunggu tepi jalan, kawan lagi ada sekap, tunjuk pistol, senapang, maka orang tu keluarlah duit dia, apa, harta dia, barang dia dan sebagainya. Itu juga masuk dalam kategori merompak, yang merupakan satu dosa besar dan termasuk dalam jenayah hudud. Hudud ni ialah yang hukumannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan lepas kita bincang beza apa hudud dengan qisas, iaitu hak terhadap kesalahan tersebut. Jadi kalau qisas, hak lebih diberi kepada ahli waris ataupun kepada mangsa. Contohnya ayah dia kena bunuh, jadi dan disabitkan hukuman bunuh, maka dilakukan hukuman qisas. Tetapi si warisnya, anak-anak dia pakak, kita maaflah dia, maka walaupun sudah dijatuhkan hukuman, maka si waris boleh mengadu kepada qadi sebelum hukuman dilaksanakan, mengatakan kami sepakat untuk memaafkan pesalah tadi, ia telah membunuh ayah kami. Maka qadi boleh, maknanya kita kata apa, kecualikan hukuman tersebut, bermakna dia tidak dijatuhkan hukuman bunuh, tetapi dijatuh bila tak jatuh hudud, tak jatuh kisah, dia jatuh takzir. Takzir ditentukan oleh kerajaan, ditentukan oleh hakim, pemerintah kata penjara 20 tahun, penjara 20 tahun, bayar 1 juta, dia kena bayar. Itu kisos. Tapi kalau hudud, maaf tak maaf, bila dah jatuh hukuman, jalan. Potong tangan ataupun potong tangan dan kaki bersilang kalau merompak umpamanya. Maka maaf tak maaf, jalan. Itu beza hudud dan kisah. Kalau kisah kita maaf boleh lagi. Cuma dalam bab hudud ni ataupun dalam bab seumpama ini, sebelum dia didakwa, sebelum dia didakwa, tiba-tiba perompak ni rasa bersalah, dia bertaubat kepada Allah, memadai dengan taubat dia. Maknanya kecuali orang dakwa kena hadap. Kalau orang tak dakwa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nak mengaku pun boleh, dia tak nak mengaku pun boleh. Dari segi kita kata taubat dia, bermakna mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Jadi kalau kita tengok umpamanya dalam persoalan yang berkaitan dengan merompak ni, sebab kejadian ini banyak berlaku. Di zaman Islam pun banyak berlaku kejadian merompak ni. Bahkan kalau tuk-tuk kita dulu, tuk-tuk kita dulu, masa zaman naik pergi haji, naik kapal steam ataupun naik kapal kapal diesel tu, minyak tu, kapal laut. Jadi bila sampai di Jeddah, antara perkara yang ditakuti oleh mereka ialah iaitu qat'ut tariq, perompak jalan. Kadang-kadang tak sampai Mekah. Sebab itulah orang nak pergi Mekah, orang tak minta maaf. Halal, minta ni sebab apa? Sebab takut tak jumpa lepas ni. Selain daripada kematian yang berlaku semasa mengerjakan haji, banyak juga berlaku dalam perjalanan mengerjakan haji. Dari antara Jeddah, bila naik, kalau dulu naik unta ya, naik unta antara Jeddah ke Mekah makan masa sekitar sehari ataupun 2 hari. Jauh perjalanannya, maka antara yang ditakuti ialah dirampok. Ada dirampok harta, dia pergi, dia biar kita pergi selas pinggang. Ada dirampok sekali dengan bunuh ada. Itu sepatu masa dahulu lah. Sekarang ni tak ada dah, kita naik flight turun di Jeddah kan, lepas tu naik bas pula pergi. Itu pun ada juga yang hilang, ada juga yang dirampok, tapi sangat jarang berbanding dengan dulu. Begitu juga di zaman-zaman Islam dulu. Mana rompakan ini adalah perkara yang ditakuti oleh pedagang-pedagang. Sebab mereka bawa barang dagangan bukan sikit.
Bagaimana Abu Sufyan yang bawa barangan dagangan yang Nabi nak pergi pintah dia itu 1000 ekor itu, yang siap dengan barang tu. Jadi banyak. Sebab itulah maknanya kalau berlaku rompakan ini, maknanya kesannya sangat buruk. Sangat buruk, boleh membawa kepada kematian dan juga boleh maknanya menyebabkan huru-hara yang berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam persoalan berkaitan dengan merompak ni, katakan sesuatu ataupun dalam masuk umpamanya kejadian ragut umpamanya, di mana pernah berlaku dalam sekitar dalam 2010 di Air Hitam, ada seorang ibu, dikatakan ibu tunggal, balik daripada kerja kilang, beli sedikit makanan untuk anak dia di rumah, bawa balik naik motor. Kemudian ada 2 orang pemuda ikut belakang, ragut beg dia. Beg dia tak apalah, ada berapa ringgit ya. Ragut beg dia, kemudian tendang motor dia, menyebabkan motor dia terperosok jatuh dalam parit dan dia cedera parah, meninggal dunia. Okey, meninggalkan anak-anaknya menjadi yatim. Okey, ataupun meninggalkan maknanya anak lah, sebab dia dah ibu tunggal. Itu antara kejadian yang boleh dimasukkan dalam kategori merompak. Okey, dan banyak lagi lah kita tengok kategori-kategori yang merompak ni sesuatu yang sangat ganas, sangat berat, melibatkan pembunuhan dan seumpama lagi. Okey, di mana antara rompakan yang pernah berlaku juga antaranya ialah ni, zaman ni anak pun tak ada lagi ni, iaitu yang berlaku rompakan dan pembunuhan di Batang Kali 1948, di mana dia lebih kepada pembunuhan, di mana British telah membunuh seramai 24 orang orang kampung di sana atas tuduhan membantu komunis. Mana mereka membunuh dan harta mereka dirampas, yang dilakukan kerana mereka mendakwa penduduk ini membantu golongan ataupun membantu komunis, maka dibunuh. Okey, itu zaman British, belum merdeka lagi, 1948. Okey, antara contoh lain lagi ialah rompakan yang pernah berlaku di Boston, satu kita apa yang di satu muzium di mana mereka telah merompak, dan melarikan karya lukisan dan sebagainya lagi yang bernilai lebih daripada USD 500 juta. Baru bila sebut ni sesuatu yang besar. Okey, cuma tidak dinyatakan berapa ramai yang mati dan seumpama lagi. Jadi banyak perkara sebenarnya yang kita lihat memang kesannya sangat buruk. Sebab itulah disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardh la dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasul serta berusaha melakukan kerosakan di muka bumi ini termasuklah merompak. Selain pada antara kerosakan di muka bumi ini termasuklah merompak, kerana kesan tadi, bagaimana kesan ragu, bagaimana kesan dia mencuri dan merompak dan sebagainya lagi, kesannya melibatkan nyawa, melibatkan harta, melibatkan banyak kerosakan, okey, dan penderitaan. Jadi bagaimana? Ialah dibunuh. Itu nanti kita bahas. Dibunuh apabila dia membunuh. Asal kalau mencuri saja dia potong tangan. Tapi oleh kerana dia sudah melibatkan kekerasan, pembunuhan, maka dia dibunuh. Okey. Jadi kalau melibatkan pembunuhan, dia dibunuh. Bahkan dikatakan sebagaimana dalam ayat ni, dibunuh atau disalib.
ataupun dibunuh dan disalib selepas tu, supaya menjadi pengajaran pada orang lain. Sebab itulah hukuman dalam Islam dia buat di hadapan orang ramai. Hukum kisah di hadapan orang ramai, hukum bunuh di hadapan orang ramai, potong tangan di hadapan orang ramai. Sebab di hadapan orang ramai, sebab hukuman di dalam Islam dia bersifat bukan nak mengenakan orang tu, lebih kepada nak mendidik dan memberi pelajaran dan menakut-nakutkan orang lain yang ada cita-cita nak mencuri. Tengok, sebab tu dia buat di hadapan orang ramai. Okey, itu tujuan hukuman. Sebagaimana yang kita bahas dalam bab hudud yang lepas. Hudud ni ialah sebelum dilaksanakan hukuman tersebut, antara perkara yang perlu diambil oleh pihak berwajib, pihak pemerintahnya ialah kena tutup seluruh lubang yang ada. Kalau dulu kita cakap bab zina kan, kena tutup lubang zina. Apa dia lubang zina? Hiburan melampau, tutup. Pakaian-pakaian menjolok mata kena kawal. Okey, kena tutup. Itulah langkah pencegahan, bukan semata-mata kerana hukuman. Hukuman memang kena, tapi langkah yang perlu diambil. Begitu juga dalam bab mencuri, langkah-langkah perlu diambil. Bahkan bila sampai satu tahap masyarakat terpaksa mencuri kerana lapar, maka di saat itu, sebagaimana berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hukuman diangkat sementara. Angkat sementara, pelaksanaan ditangguhkan. Sebab apa? Kemarau panjang, tanaman tak menjadi, ini tak jadi, ternakan banyak mati, menyebabkan manusia lapar ni. Dia mencuri bukan kerana nak buat jenayah, kerana nak hidup, maka diangkat sementara. Itu rahmat. Di sebalik dilaksanakan hukuman nampak kerah, tapi sebenarnya dia bersifat mendidik, yang menjamin keamanan, yang menjamin ketenteraman, yang menjamin keberkatan. Jadi mungkin ada orang tanya, kenapa buat depan orang ramai? Kesian kat dia. Kita nak kesian seorang ke nak kesian yang ramai? Sebab itulah bila Allah tentukan sesuatu, okey, maka itulah cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Kita bincang dah dulu, iaitu bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku semasa di Mekah lagi. Orang Islam tak kuat lagi. Berlaku di Mekah, orang Islam tak kuat lagi. Kita rasa macam timing tak kena. Okay, tapi bila Allah yang merancangnya, kita kena pegang, ialah itulah yang terbaik. Okey, sebab apa? Sebab Abu Bakar dalam peristiwa yang lepas yang kita bincang telah berjaya, okey, iaitu mengubah paradigma pemikiran masyarakat Arab Mekah daripada tak percaya benda gaib, kan? Tuhan benda gaib, syurga neraka benda gaib, boleh menerima walaupun mereka tak percaya. Okey, melalui peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Lepas tu bila sebut tentang Allah, benda gaib, mereka boleh terima. Sebab apa? Sebab benda gaib Isra' dan Mi'raj mereka boleh terima. Kenapa mereka boleh terima? Kerana iaitu Nabi berjaya membuktikan, walaupun mustahil dari segi akal, pergi satu malam tak sampai ke Masjid Al-Aqsa, tapi Nabi boleh cerita bagaimana bentuk gambaran Masjid Al-Aqsa. Ada tiang, ada pintu, ada niang. Kalau tak pergi, maknanya macam mana dia boleh tahu? Dari segi logik, orang Mekah boleh terima walaupun mereka tak percaya. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sebab apa? Sebab pada waktu itu bermakna peristiwa Isra' dan Mi'raj sebenarnya bukan melemahkan Islam, menjadikan Islam lebih lebih dekat dengan mereka. Sebab salah satu jasa Abu Bakar, sebab dia tahu Nabi ada mukjizat, dan mukjizat tidak boleh dilawan oleh mana-mana orang. Kalau lawan kalah. Dan Abu Bakar minta Nabi tunjuk mukjizat tersebut, Nabi beritahu, menyebabkan orang lain tak boleh kata apa. Itu di antara, kita kata kadang-kadang sesuatu kita rasa macam tak kena je, kan, logik kita macam tak berapa comel, tetapi yakinlah bila datang daripada Allah, itulah yang paling baik. Okey, itu kan contoh Isra' Mi'raj. Begitu juga ya, kita kata kenapa buat depan orang ramai ni hukum kisah, hukum hudud, sebab ni malu dia. Kita kata malu, tetapi Allah kata apa?
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yang tu tak apa nak percaya. Sesungguhnya di sebalik hukum kisah itu ada kehidupan pada siapa? Pada orang yang tak mati. Dia mati dah. Dia malu sekalipun umpamanya, ataupun mungkin agak malu umpamanya, tapi orang lain lagi malu, lagi takut nak buat jenayah yang sama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah siapa yang boleh membolak-balik hati manusia? Allah. Siapa yang boleh campur dalam hati manusia rasa takut, rasa guna nak buat jenayah? Allah. Jadi kita kadang-kadang kita ni duk tunjuk hebat kita. Okey, bila Allah suruh rasa macam tak kena. Okey, rasa macam sebab apa? Sebab ikut kita. Sebab itulah kita orang Islam, apa dia? Put Allah first. Letak Allah dulu. Okey, bila Allah suruh ikut. Bila Allah larang tinggal. Bila Allah perintahkan buat macam ni, buat. Sebab apa? Tahulah Allah nak uruskan bagaimana. Allah menguasai manusia, Allah menguasai alam, Allah segala-galanya pandai Allah buat. Sebab itulah di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz 2 tahun setengah ya, melaksanakan pemerintahan adil. Dalam tempoh tersebut pegawai-pegawai dia nak cari orang miskin payah. Kenapa payah? Kerana Allah beri keberkatan, turun daripada langit berkat, keluar daripada bumi berkat, maka masyarakat pun berkat, hidup pun aman. Okey, dan kemiskinan mana dapat kita kata dikurangkan. Tetap ada miskin tapi dikurangkan, maka dalam tempoh 2 tahun setengah. Ini keyakinan kita kepada syariat Allah, kepada Allah itu sendiri. Sebenarnya menjadikan kita ini sami'na wa ata'na. Sebab itulah, kerana soal boleh soal dalam itu kata kita nak tahu hikmah, bukan mempertikaikan syariat Allah. Kita nak tahu sebab apa berlaku demikian, kenapa buat macam ni, boleh. Okey. Ataupun mungkin di zaman hari ini ada sesuatu yang boleh kita buat dengan cara lain yang menyamai kedudukan tersebut, sebagaimana mungkin ulama beristihad dan sebagainya lagi, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan kita pertikaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab bila engkar, syirik. Kufur boleh jadi murtad bila engkar. Kalau tak nak terima disebabkan oleh kejahilan, belum lagi. Tetapi kita mungkin berdosa besar sebab jahil, sebab tak tahu. Sebab itulah syariat Allah, contohnya solat. Kalau kita engkar kewajipan solat, kafir, syirik. Tak solat, dosa besar. Sebab itulah dalam persoalan ini, maknanya kita boleh mencari sebab musabab, kita boleh mencari rasional dia, kita boleh mencari justifikasi, kita boleh cari hikmah dia. Okey, dalam keadaan terima dulu, beriman dulu, percaya dulu, yakin dulu, cari. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang banyak bunyi ni. Banyak bunyi di kalangan Islam sendiri. Kenapa Islam buat macam ni? Okey, dia main logik dia. Sebab tu kita ni nak jaga akidah selamat kita buat macam tu. Terima dulu. Lepas tu nak kaji, nak tahu, tak apa. Jangan engkar, jangan pertikai sebelum benar-benar kita dapat ilmu. Sebab apa? Sebab melibatkan persoalan akidah. Okey, jadi itu yang bila kita sebut tentang hudud, qisas dan seumpamanya. Okey, yang ketiga ialah hadis. Di mana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menyebut la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdai thalathin. Okey, antaranya titik-titik itu panjanglah, hadis ni panjang. Antaranya ialah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, iaitu tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 keadaan. Halal maknanya halal dibunuh. Okey, tak halal, tak boleh bunuh ni. Kalau ayat 32 surah Al-Maidah ni, membunuh seorang seumpama membunuh semua sekali. Itu yang kita bahas dalam bab membunuh ni. Okey. Tetapi dalam 3 keadaan ini dibenarkan. Apa dia? Antara ialah bagi mereka yang murtad. Okey, murtad dibunuh balik. Hukum qisas, dia bunuh orang, maka boleh dibunuhkan balik. Dan ada berapa lagi lah. Okey, jadi disebut di sini. Antaranya ialah tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 keadaan. Salah satunya ialah
okey, iaitu wattariku lidini, orang yang meninggalkan agama, iaitu murtad. Al-mufariqu lil jamaah, dan memisahkan diri daripada jemaah. Jadi termasuklah membuat kerosakan dan kekacauan seperti merampak, termasuk dalam kategori ini. Kerana apa? Kerana merampak ini ada bentuk keganasan yang boleh membawa kepada pembunuhan dan kematian. Jadi bila bunuh mati disabitkan, maka bolehlah dijatuhkan hukuman bunuh. Berbeza dengan mencuri. Mencuri tak melibatkan tuan ataupun mangsa tu, maka dia sekadar dipotong tangan bila disabitkan dengan kesalahan. Itu beza sedikit merampak dengan mencuri. Yang keduanya ialah ada hadis menyebabkan yang menyatakan merampak ini adalah masuk kategori mencuri, yang masuk dalam hukuman hudud. Hukuman hudud maksudnya hukuman yang ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebagaimana disebut tadi. Iqta'u fil mirfaq, potonglah tangan pencuri dari pergelangan tangan. Ni macam ni pergelangan ni. Okey. Biasanya bila nak dipotong dia akan tarik sikit, dia genyuk sikit, maka dia akan dah apa, macam terkulai dah, sepotong je. Macam kita potong antara kaki dengan pohon ayam kan, tengah tu, maknanya dia kata apa, tak susah. Sebab dia sambungan, join antara dua tu kan. Jadi sebab walaupun hukumannya apa keras, dia telah kehilangan tangan, okay, kerana mencuri, tapi hukuman tetap ada rahmat. Rahmat apa dia? Dia tak menderita. Cuba kita kerak potong sini kerak gaji, okey, mati dulu dia, pensan dulu dia sebelum maknanya putus. Kadang-kadang di hospital, kadang-kadang kita dengar macam dia ketuk tong. Tapi kawan ni dibius kan. Tapi dengar punya tong. Sebab apa? Sebab ada bahagian-bahagian yang mereka nak tebuk, nak pecah yang agak keras. Jadi dibius, sebab tu tak terasa. Tapi kalau tak bius, macam sahabat kita di Palestin, dah lah ubat tak ada. Okey, setengah-setengah penyakit dibuat macam tu saja. Allah, dahsyat semua. Okey, sebab itulah kita jangan lupa dalam doa kita untuk sahabat kita di Palestin. Okey, yang boleh tolong sumbang-sumbanglah. Walaupun payah sumbangan nak sampai, tapi mereka ini ialah bersabung nyawa, okey, dengan kebuluran, kelaparan. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala buka ataupun maknanya jalan untuk mereka. Hari ini umpamanya bagaimana malu kita di saat orang Arab tak nak bantu kawasan sekitar tu, beli senjata dengan mereka boleh, tapi kita nak bantu, China hantar kapal untuk bantu ataupun untuk beri makanan, digugurkan makanan kepada penduduk-penduduk Palestin di Gaza. Orang bukan Islam. Patutnya orang Islam yang sekitar itu kaya raya, tapi takut nak buat sesuatu, sedangkan mereka ni sekutu mereka. Balik gunalah peluang sebagai sekutu itu untuk beri sumbangan, tapi gitu. Itu sesuatu yang amat menjadikan. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya sahabat kita di Palestin diberi pertolongan. Jadi dalam Islam ini hukuman itu tetap rahmat. Walaupun kita nampak darah bercucuran keluar bila dijatuhkan hukuman pancung, tapi orang itu mati dalam keadaan tidaklah menderita sebagaimana mati yang orang seksa sikit-sikit, cabut mata, ataupun dia lukakan, dia bubuh garam, bubuh asam umpamanya. Tidak begitu. Walaupun dia buat kesalahan, tapi kesalahan itu tetap dilakukan dengan rahmat. Sebagaimana sebelum ni juga yang kita bahas, yang berzina umpam bila dia mengandung dibenarkan untuk sehingga dia melahirkan anak, bila dia menyusu dibenarkan sehingga dia habis susuan, baru dibuat hukuman tersebut. Begitu juga dia bila dipotong tangan ni, dipotong pergelangan. Yang mana macam kita potong ayam lah, dia tak susah, senang, bermakna dia taklah menderita sangat. Memang menderita, tapi tak menderita kesakitan melampau. Bila dilakukan seumpama itu. Dan
untuk melaksanakan perkara ini umpamanya pihak pemerintah boleh menggunakan kebijaksanaan. Contoh hari inilah mungkin boleh guna ubat biu, okey, boleh guna itu, boleh guna ini, teknologi yang ada boleh membantu. Itu benda-benda semasa boleh terbuka kepada fatwa-fatwa semasa berdasarkan kepada masalah. Anda sebut secara umum saja, secara teori benda ini berlaku seumpama itu. Okey, yang keempat, hukum jenayah merompak. Jenayah merompak dikategorikan sebagai iaitu haddul hirabah, masuk dalam hudud lah. Okey, iaitu penyerangan. Hirabah ni ialah serang ataupun kita kata melakukan kekerasan. Okey, jika memenuhi syarat, yang pertama ialah melibatkan senjata. Okey, pistol ke, pisau ke dan sebagainya lagi, senjata yang berbahaya, dilakukan di tempat awam ataupun kawasan terpencil. Maknanya sesuai dengan nak merompak tu, dia buat di tempat yang boleh membahayakan orang, ataupun di kawasan terpencil orang tak ada tapi melibatkan orang, menimbulkan ketakutan orang ramai yang boleh berkemungkinan besar mengakibatkan kecederaan, pembunuhan, kehilangan harta dan kemusnahan. Ini baru masuk dalam kategori merompak, sebagaimana kita ambil kategori meragu tadi dalam kategori ini. Sebab apa? Sebab ada unsur-unsur ini, ada seumpama ini. Okey, yang melibatkan rompakan bersenjata, okey, dan sebagainya. Jadi bentuk hukumannya ialah berdasarkan kepada surah tadi lah, yang di atas, iaitu apa dia? Dibunuh. Okey, kita boleh tengok jenayah dalam kotak tu. Apabila membunuh, dia merompak, dalam masa yang sama kadang-kadang kekerasan yang digunakan sampai pada membunuh. Maka bila disabit ke kesalahan merompak dan membunuh, ini yang disebut dia dijatuhkan hukum membunuh, sebab sebagaimana dalam qisas. Okey, maka dijatuhkan hukum membunuh atau disalib ataupun kedua-dua. Okey, disalib ataupun disuluh. Okey, yang keduanya ialah merompak dan mencederakan. Maka dia sebab apa? Sebab keganasan berlaku. Kalau mencuri, dia curi ya. Okey, dan disabit kesalahan, ini merompak, ada kekerasan, maka hukumannya sebagaimana disebut di dalam surah Al-Maidah ni ayat 33, iaitu mereka ini iaitu tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, wa tu dan, maknanya dipotong tangan dan kaki bersilang. Supaya dia boleh teruskan hidup, maka dipotong bersilang. Contoh kaki kiri, tangan kanan boleh lagi guna, tangan kiri boleh guna lagi. Okey, kaki ni mungkin dia boleh pakai kaki palsu, satu lagi dia macam tu. Okey, dia tak potong, dua-dua potong kaki, dua-dua potong tangan. Okey, itu yang disebut di dalam ni, yang dibahas dengan panjang lebar kemudiannya oleh para ulama lah. Okey, ataupun merompak tanpa membunuh ataupun tanpa kecederaan, maknanya dia menggunakan kekerasan, ada senjata tetapi tidak melibatkan ini. Okey, kemudian dia ditangkap, maka antara hukuman boleh dibuat ialah ini termasuk dalam sebab tidak melibatkan kita kata kecederaan membunuh, antara yang boleh diambil ialah antara dibuang negeri, ataupun dilaksanakan hukum hudud. Sekiranya dia merompak dengan amount yang cukup, maka dia boleh dipotong tangan, ataupun mungkin sebelum dapat dia melarikan harta tersebut, kemudian dia ditangkap, maka antara hukum yang tak boleh nak sabitkan lagi dengan hukuman mencuri, cuma cubaan mencuri, mungkin boleh dimasukkan dalam kategori dibuang negeri, ataupun masuk dalam hukum takzir. Pemerintah selain pada buang negeri boleh tentukan hukuman-hukuman penjara dan seumpama lagi. Okey, jika bertaubat sebelum ditangkap, dia bertaubat sebelum ditangkap dan orang tak cari dah dia, maka memadai dengan dia bertaubat. Dan orang tak cari, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi boleh dikenakan takzir kalau kalau dia ditangkap kemudiannya. Itu sedikit perkara yang berkaitan dengan
jenayah merompak ni dia ada lebih sedikit apabila melibatkan pembunuhan, keganasan dan sebagainya. Okey, yang kelima, dosa besar merompak ini di mana ulama sepakat mengatakan merompak adalah dosa besar. Bukan sekadar dosa besar, sebenarnya dosa yang sangat besar. Sebab bila melibatkan hudud ni dosa yang sangat besar. Sebab rosaknya bukan seorang. Okey, yang 5 benda ni kan. Dia melibatkan masyarakat. Okey, negara. Okey, umpamanya berlaku kes rompakan suatu masa dahulu, iaitu di Narathiwat pada tahun 2000, Sultan Bank, Thailand, oleh rakyat Malaysia, yang telah merompak sebuah bank dan melarikan wang kira-kira 2 juta baht. Maka perkara ini telah menyebabkan ketegangan antara Malaysia dengan Thailand. Bermakna kalau rosak dia ancam bukan seorang, masyarakat dan negara. Benda-benda seumpama ini. Sebab itulah bila dosa sangat besar. Sebagaimana kita bincang lepas, macam mana dosa boleh jadi sangat besar, sangat-sangat besar? Yang pertama ada nas. Contohnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kamu di antara dosa yang sangat besar? Bermakna dosa itu sangat besar ataupun sangat-sangat besar. Yang kedua ialah dia punya impact dia, bad impact. Kesan buruknya sangat besar, sangat meluas. Okey, sangat memberi kesan. Maka dosa itu juga sangat memberi kesan. Jadi ulama sepakat bahawa merompak adalah dosa besar kerana ia mencabul hak dan nyawa dan harta orang lain. Ia menyebarkan ketakutan dan kerosakan dalam masyarakat. Ia tergolong dalam golongan mufsidu fil ardi. Ada dalam ayat ni kan. Okey, iaitu wa yas'auna fil ardi fasada. Itu maksud mufsidu fil ardi, orang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Maka Imam Az-Zahabi memasukkan dosa ini sebahagian daripada dosa besar dalam kitab beliau Al-Kabair. Okey, anak tulis sikit ya, iaitu perbezaan antara merompak dan mencuri. Okey, kalau merompak ke mencuri biasanya dilakukan secara sembunyi. Merompak terang-terangan dan kekerasan, lokasi biasanya rumah orang, tempat-tempat tertutup. Okey, tapi biasanya merompak ini tempat awam ataupun tempat orang ramai. Okey, ancaman tidak ada ancaman nyawa biasanya, barang yang kalau hilang pun. Tapi kalau merompak ini boleh melibatkan ancaman nyawa, penggunaan senjata bahaya dan sebagainya. Maka hukumannya potong tangan, hudud. Kalau yang ni hudud juga, tetapi mungkin bunuh sekiranya dia disabitkan membunuh, ataupun potong tangan dan kaki, dibuang negeri dan sebagainya lagi. Okey, taubat untuk perompak berdasarkan kepada ayat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat. Maka bagaimana bertaubat kepada Allah. Dan hukuman dalam Islam sendiri menghapuskan dosa. Potong tangan menghapuskan dosa mencuri. Okey, dan dia bertaubat lagi, maka taubatnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan. Sebab itulah wanita berzina Bani Juhainah di zaman Nabi solat kepada dia. Sebab sebelum dia dikenakan hukuman rejam, dia telah bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya Nabi kata sudah diterima oleh Allah. Dan dilaksanakan hukuman tersebut, hukuman itu membersihkan dosa dia. Itu yang ada dalam Islam. Jika seseorang perompak bertaubat dengan ikhlas sebelum ditangkap, maka hudud boleh digugurkan, tetapi masih boleh dihukum secara ta'zir. Ta'zir ditentukan hukumannya oleh pihak pemerintah. Okey, wallahu alam. Mudah-mudahan dengan kita melihat keadilan Islam, kerahmatan dalam melaksanakan hukuman walaupun keras, di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa Islam sentiasa mengajak kepada kehidupan yang aman, damai, sejahtera. Tapi kadang-kadang sekali-sekala kena jadi backing sikit. Okey, supaya orang tahu, okey, orang hormat dan orang respect terhadap undang-undang dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin.